Bella bersinar bagai rembulan, terpukau alam di cantik rupawan. Said Saddiq segak dan tampan melangkah masuk ke istana pelaminan. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia detik yang dinanti sekian lama. Saat yang ditunggu sebilang waktu, segala penantian kini bernoktah. Terimalah langkah masuk pasangan Raja Sehari, Said Saddiq dan Bella Astilah. Dipersilakan. Tumpang berangan kejap. Jadilah ya. Siap ada latar belakang tu. Suara dalam video macam DJ orang kahwin tu. Mok. Ramai yang teruja tengok video ni. Itulah koma. Bila tengok komen-komen, semuanya mendoakan agar apa yang ditunjuk dalam video tu menjadi realiti. Biar betul-betul terjadi, kata dia demo. Tapi ada juga yang komen, netizen ni dah teruk. Nak buat macam mana koma, inilah dia. Fenomena bas. Bayangkanlah, di mana agaknya lokasi yang sepatutnya dibuat majlis ini. Nak buat di Muar ke? Nak buat di Kuala Lumpur ke? Dan jangan terkejut, orang yang tak dijemput pun mungkin akan datang ke majlis ini. Fenomena bas, fenomena Bella Astilah dan juga Said Saddiq. Sampai video kahwin pun orang dah edit macam betul-betul. Tersedok agaknya dia dekat Tanah Suci ni. Tapi kalau betul-betul majlis ini berlaku nanti, tak boleh bayangkan yang akan hadirnya. Orang politik akan hadir. Artis-artis dan juga selebriti akan datang. Netizen juga akan datang. Kena buat besar-besar lah majlis ni. Sebab benda ni dah jadi fenomena. Meriah gila lah koma. Tak tahulah teman nak ngabar apa mana. Rasanya lepas ni ada lagi kot video yang orang akan edit. Majlis dia juga. Yalah awak berbuka lo koma. Tak ada awak tengok koma ngeditnya.